Pernahkah anda rasa seolah-olah seluruh hidup anda sedang runtuh? Seolah-olah setiap tiang yang anda bina dengan teliti satu persatu mula retak dan bergegar. Kerjaya anda terasa goyah, hubungan menjadi tegang, kewangan meruncing, dan kesihatan mula merosot. Rasanya seperti anda berada di tengah-tengah ribut taufan peribadi, di mana segala-galanya huru-hara, tidak menentu dan menakutkan. Anda mungkin bertanya kepada diri sendiri, mengapa ini terjadi pada saya? Apa salah saya? Dalam saat-saat paling gelap ini, mudah untuk kita percaya bahawa kita sedang dihukum atau kita telah gagal. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa kekacauan ini bukanlah satu penamat? Bagaimana jika ia sebenarnya satu permulaan? Bagaimana jika keruntuhan yang anda alami ini bukanlah satu malapetaka, tetapi satu proses penstrukturan semula yang amat diperlukan? Fikirkan seperti ini. Anda tidak boleh membina sebuah bangunan pencakar langit yang megah di atas tapak sebuah rumah usang. Anda perlu merobohkan struktur lama itu terlebih dahulu, membersihkan tapaknya dan menggali asas yang baru, yang lebih dalam dan lebih kukuh. Kekacauan yang anda alami sekarang adalah proses perobohan itu. Alam semesta sedang membersihkan ruang dalam hidup anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah dan lebih sejajar dengan potensi sebenar diri anda. Keajaiban yang anda doakan, impian yang anda dambakan, memerlukan versi diri anda yang lebih kuat, lebih bijaksana dan lebih berdaya tahan. Dan versi itu sedang ditempa di dalam api huru-hara ini. Jadi, ini bukanlah satu hukuman. Ini adalah satu persediaan. Ini adalah tanda bahawa anda berada di ambang satu lonjakan kuantum yang besar dalam hidup anda. Alam semesta tidak menentang anda. Ia sedang mengatur semula segala-galanya demi kebaikan anda. Penyelesaian kepada kekacauan ini bukanlah dengan melawan atau cuba mengawal setiap butiran. Itu hanya akan menghabiskan tenaga anda dan memanjangkan penderitaan. Penyelesaiannya terletak pada satu perkataan yang sering disalah anggap, penyerahan. Bukan penyerahan dalam erti kata kekalahan, tetapi penyerahan kepada proses itu sendiri. Ia adalah tindakan melepaskan cengkaman anda yang ketat pada bagaimana anda fikir sepatutnya berlaku dan sebaliknya, mempercayai aliran kebijaksanaan yang lebih tinggi yang sedang membimbing anda. Bayangkan anda berada di dalam sebatang sungai yang deras, melawan arus hanya akan meletihkan anda. Tetapi jika anda bertenang, berbaring terlentang dan membiarkan arus membawa anda akan mendapati bahawa sungai itu tahu ke mana ia harus pergi. Begitu juga dengan hidup anda. Huru-hara ini adalah arus yang sedang membawa anda ke destinasi yang baru. Mekanisme di sebalik ini adalah berasaskan tenaga dan frekuensi. Segala-galanya di alam semesta termasuk anda adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Kehidupan lama anda, tabiat lama, pemikiran lama, semuanya bergetar pada frekuensi yang lebih rendah. Keajaiban, kelimpahan dan kegembiraan yang anda inginkan wujud pada frekuensi yang lebih tinggi. Anda tidak boleh mencapai frekuensi yang lebih tinggi sambil berpegang pada tenaga yang lebih rendah. Jadi, proses keruntuhan ini sebenarnya adalah satu proses penentukuran semula energetik. Ia secara paksa menggoncang dan melepaskan semua tenaga padat yang tidak lagi sesuai untuk anda, supaya frekuensi peribadi anda dapat meningkat untuk sepadan dengan realiti baru yang sedang menanti anda. Setiap cabaran adalah satu peluang untuk melepaskan satu lagi lapisan lama dan menaikkan getaran anda. Jadi, apabila anda merasa tertekan, fahami bahawa ia adalah getaran lama anda yang sedang meninggalkan sistem anda. Raikan ia kerana ia memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk benar-benar memahami mengapa proses ini terasa begitu sukar,
kita perlu melihat ke dalam sistem operasi kita, minda separa sedar. Ahli neurosains memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran kita dan reaksi emosi kita dikawal oleh program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk sejak zaman kanak-kanak berdasarkan pengalaman apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Identiti kita, siapa yang kita percaya diri kita, terikat rapat dengan program-program ini. Kita percaya kita adalah orang yang sentiasa bergelut dengan wang atau tidak bernasib baik dalam percintaan atau tidak cukup baik. Kerana itulah program yang telah berjalan berulang kali sepanjang hidup kita. Apabila anda meminta satu keajaiban, anda sebenarnya meminta satu realiti yang wujud di luar program lama ini. Dan di sinilah konflik bermula. Minda separa sedar anda yang tugas utamanya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan yang biasa, melihat perubahan ini sebagai satu ancaman. Ia akan melakukan apa sahaja untuk menarik anda kembali kepada identiti lama yang dikenalinya. Inilah sebabnya mengapa semasa tempoh transformasi anda mungkin mengalami sabotaj diri, keraguan yang melampau, atau keinginan tiba-tiba untuk kembali kepada tabiat lama yang tidak sihat. Ia adalah rintangan daripada program lama anda. Kekacauan luaran yang anda lihat hanyalah cerminan pergolakan dalaman antara identiti lama anda yang sedang mati dan identiti baru anda yang sedang cuba dilahirkan. Anda perlu sedar bahawa anda bukan program anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan program itu. Cabaran anda adalah untuk berhenti mengidentifikasikan diri dengan cerita lama dan mula memilih untuk menghidupkan versi diri yang baru, walaupun ia terasa asing dan tidak selesa pada mulanya. Jadi, bagaimana kita boleh mempercepatkan peralihan ini dan menavigasi kekacauan dengan lebih mudah? Di sinilah kebijaksanaan fizik kuantum menjadi sangat praktikal. Salah satu penemuan paling mengejutkan dalam sains kuantum adalah eksperimen Dwi-celah. Secara ringkasnya, eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah subatom boleh wujud sebagai gelombang kebarangkalian potensi tak terhingga atau sebagai zarah di lokasi tertentu, realiti fizikal. Apa yang menentukan keadaannya? Tindakan pemerhatian. Ini dikenali sebagai kesan pemerhati. Tenaga bertindak balas kepada perhatian. Di mana anda meletakkan fokus anda, di situlah tenaga anda mengalir. Dan itulah realiti yang anda ciptakan. Semasa dalam kekacauan adalah wajar untuk kita fokus pada apa yang salah. Kita terobsesi dengan masalah, kita bimbang tentang masa depan, kita menyesali masa lalu. Dengan berbuat demikian, kita secara tidak sedar menggunakan kuasa pemerhati kita untuk terus mencipta lebih banyak masalah, kebimbangan dan penyesalan. Prinsip untuk peralihan pantas adalah dengan sengaja mengalihkan fokus anda. Daripada memerhatikan ribut, mulakan memerhatikan cahaya matahari di sebalik awan, walaupun anda belum dapat melihatnya sepenuhnya. Ini bukan tentang penafian. Ia adalah tentang pilihan yang sedar. Langkah praktikalnya adalah ini. Setiap hari, peruntukkan masa untuk merasakan emosi realiti yang anda inginkan seolah-olah ia sudah berlaku sekarang. Jika anda inginkan kelimpahan, rasakan rasa lega, kebebasan dan kesyukuran yang datang bersamanya. Jika anda inginkan kesihatan yang baik, rasakan tenaga dan kecergasan mengalir melalui badan anda. Tindakan merasakan emosi masa depan di masa kini akan menghantar isyarat elektromagnet yang koheren ke dalam medan kuantum. Anda sedang mencipta resonans kuantum antara tenaga anda dan potensi realiti yang anda inginkan. Anda sedang memberitahu alam semesta, inilah frekuensi saya sekarang. Padakan ia. Dengan melakukan ini secara konsisten, anda mula menarik pengalaman, orang
dan peluang yang bergetar pada frekuensi yang sama. Anda menjadi magnet kepada keajaiban anda dan bukannya mangsa kepada keadaan anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Transformasi sejati bukan hanya tentang berfikir positif. Ia adalah tentang mencapai satu keadaan yang dipanggil koheren energetik. Koheren berlaku apabila pemikiran, perasaan dan tindakan anda selaras sepenuhnya. Apabila anda berfikir satu perkara, saya mahu berjaya, tetapi merasakan perkara lain, saya rasa seperti seorang yang gagal, dan melakukan perkara ketiga, menangguhkan kerja, anda berada dalam keadaan tidak koheren. Tenaga anda berpecah dan isyarat yang anda hantar ke alam semesta adalah bercampur aduk dan keliru. Hasilnya, realiti yang bercampur aduk dan keliru. Kekacauan yang anda alami selalunya merupakan tanda yang jelas tentang ketidakoherenan dalaman ini. Ia adalah cermin yang menunjukkan kepada anda di mana pemikiran, perasaan dan kepercayaan anda tidak sejajar. Di sinilah bidang epigenetik memberikan pandangan yang menakjubkan. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan pengalaman kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Secara saintifiknya, emosi kita adalah kimia. Perasaan seperti ketakutan dan tekanan melepaskan hormon seperti kortisol, yang dalam jangka masa panjang boleh menekan sistem imun dan menjejaskan kesihatan. Sebaliknya, emosi seperti kasih sayang dan kesyukuran melepaskan bahan kimia seperti oksitosin dan dopamin yang meningkatkan kesejahteraan kita. Ini bermakna keadaan emosi anda secara harfiahnya boleh mengubah biologi anda pada tahap selular. Apabila anda secara konsisten memilih untuk merasakan emosi yang sejajar dengan realiti yang anda inginkan, anda bukan sahaja mengubah frekuensi tenaga anda, tetapi anda juga mengarahkan semula ekspresi genetik anda untuk menyokong realiti baru itu. Anda sedang menjadi versi baru diri anda dari dalam keluar. Kearifan kuno telah lama memahami perkara ini. Falsafah Vedanta bercakap tentang penyatuan fikiran, badan dan semangat. Untuk mengatasi ketidakoherenan, anda perlu menjadi seorang detektif dalaman. Perhatikan di mana terdapat percanggahan dalam diri anda. Adakah anda mengatakan anda mempercayai alam semesta tetapi sentiasa bimbang? Adakah anda mengatakan anda mahu sihat tetapi terus makan makanan yang tidak berkhasiat? Proses penstrukturan semula ini memaksa anda untuk berhadapan dengan ketidakoherenan ini. Ia meminta anda untuk melepaskan bahagian-bahagian diri anda yang tidak lagi sejajar dengan siapa anda mahu menjadi. Ia adalah satu proses penulenan yang mendalam. Dengan setiap pilihan yang koheren yang anda buat, anda membina momentum. Dan realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan selain mula mencerminkan keharmonian dalaman yang baru ini. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip-prinsip berkuasa ini ke dalam kehidupan harian anda, terutamanya apabila anda masih dikelilingi oleh kekacauan? Kuncinya adalah melalui amalan yang konsisten dan niat yang sedar. Jangan tunggu sehingga ribut reda untuk mula membina rumah baru anda. Mulakan meletakkan batu bata pertama sekarang. Berikut adalah beberapa amalan harian yang mudah tetapi sangat berkesan. Pertama, mulakan hari anda dengan menetapkan frekuensi anda. Sebelum anda mencapai telefon anda ataupun tergesa-gesa memulakan hari, ambil masa 5 hingga 10 minit untuk duduk diam. Tutup mata anda dan fokus pada pernafasan anda. Kemudian, tanya diri anda, apakah perasaan yang saya ingin alami hari ini? Keamanan, kegembiraan, inspirasi? Pilih satu dan kemudian jana perasaan itu dalam badan anda. Ingat kembali masa lalu di mana anda merasakannya dengan kuat, atau bayangkan satu senario masa depan yang akan membangkitkannya. Kekalkan perasaan itu selama beberapa minit. Dengan melakukan ini, anda sedang memprogramkan medan
tenaga anda untuk hari itu. Anda menjadi proaktif dalam penciptaan realiti anda, bukannya reaktif kepada keadaan luaran. Kedua, amalkan kesyukuran radikal. Sepanjang hari, cari perkara-perkara untuk disyukuri, terutamanya perkara-perkara kecil. Rasa hangat matahari di kulit anda, keenakan secawan kopi, senyuman daripada orang yang tidak dikenali. Kesyukuran adalah salah satu frekuensi tertinggi yang boleh anda pancarkan. Ia dengan serta-merta mengalihkan fokus anda daripada apa yang kurang kepada apa yang anda sudah ada, mewujudkan lebih banyak kelimpahan. Ketiga, jadilah pemburu sinkronisiti. Sinkronisiti adalah kebetulan yang bermakna, tanda-tanda kecil dari alam semesta bahawa anda berada di landasan yang betul. Ia boleh jadi melihat urutan nombor berulang, mendengar lagu yang menjawab soalan anda, atau terserempak dengan orang yang tepat pada masa yang tepat. Apabila anda mula mencari mereka, anda akan mendapati mereka di mana-mana. Sekarang, saya ada satu cabaran untuk anda. Untuk 24 jam akan datang, saya mahu anda mencari satu tanda. Hanya satu bahawa alam semesta sedang berkonspirasi untuk kebaikan anda. Apabila anda menemuinya, jangan abaikan. Akui ia, rasakan hubungannya. Kemudian, kembali ke ruangan komen di bawah dan kongsikan apa yang anda temui. Ini akan mengukuhkan kesedaran anda dan memberi inspirasi kepada orang lain. Salah satu cabaran terbesar dalam perjalanan ini ialah mengekalkan keadaan energetik yang baru, terutamanya apabila keraguan mula menyelinap masuk. Fikiran logik anda yang telah dilatih untuk mempercayai hanya apa yang dapat dilihatnya akan mula mempersoalkan proses ini. Ia akan berkata, ini tidak masuk akal. Lihat sekeliling anda, tiada apa yang berubah. Masalahnya masih ada. Di sinilah ramai orang berputus asa, betul-betul sebelum keajaiban mereka tiba. Adalah penting untuk memahami bahawa keraguan hanyalah satu program lama yang sedang berjalan. Ia adalah frekuensi lama yang cuba menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenalinya. Ia bukan kebenaran. Ia hanyalah satu tabiat pemikiran. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya atau menghukum diri sendiri kerananya. Itu hanya memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, akui ia. Katakan, hai keraguan, saya nampak awak. Terima kasih kerana cuba melindungi saya, tetapi saya memilih untuk mempercayai proses ini. Kemudian, dengan sengaja alihkan fokus anda kembali kepada perasaan realiti yang anda inginkan. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang melemahkan laluan saraf lama keraguan dan menguatkan laluan saraf baru kepercayaan. Anda sedang melatih semula otak anda. Ini adalah satu amalan penguasaan energetik. Fikirkan tentang tempoh di antara menanam benih dan melihatnya bercambah. Untuk satu tempoh masa, nampaknya tiada apa yang berlaku di permukaan. Tetapi di bawah tanah, transformasi yang luar biasa sedang berlaku. Benih itu sedang berakar, memecahkan cengkerangnya dan mengumpulkan kekuatan untuk menembusi tanah. Tempoh ini yang sering dirujuk sebagai kekosongan atau zon neutral adalah fasa yang paling kritikal. Ia adalah ujian iman anda. Ia adalah masa selepas kekacauan tetapi sebelum manifestasi. Di sinilah anda mesti memegang getaran anda dengan paling teguh. Mempercayai bahawa walaupun anda tidak dapat melihatnya, keajaiban anda sedang dalam perjalanan. Terus sirami benih anda dengan kepercayaan, kesyukuran dan emosi yang tinggi. Jangan gali ia setiap hari untuk memeriksa sama ada ia berfungsi. Percayalah pada proses pertumbuhan yang tidak kelihatan. Kerana apabila masanya tepat, ia akan menembusi permukaan dengan cara yang akan membuatkan anda kagum. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam, meneroka bagaimana kekacauan sebenarnya adalah satu proses suci penstrukturan semula,
Bagaimana minda separa sedar kita boleh menghalang kita dan bagaimana kita boleh menggunakan prinsip dari sains kuantum dan neuroscience untuk menjadi pencipta aktif realiti kita. Mari kita satukan semuanya. Mesej terasnya adalah Ani. Anda bukan mangsa kepada keadaan anda. Anda adalah arkiteknya. Realiti luaran anda adalah cerminan langsung keadaan dalaman anda. Gabungan pemikiran, kepercayaan, emosi dan frekuensi tenaga anda. Apabila hidup anda terasa huru-hara, ia bukanlah satu tanda kegagalan. Ia adalah satu jemputan. Jemputan untuk melihat ke dalam, untuk mengenal pasti ketidakoherenan, untuk melepaskan identiti lama yang tidak lagi berkhidmat untuk anda, dan untuk dengan berani melangkah ke dalam versi diri anda yang lebih tinggi. Proses ini bukanlah tentang menampal pemikiran positif di atas luka yang dalam. Ia adalah satu proses alkimia yang tulen. Anda sedang mengambil plumbum kesakitan, ketakutan dan had anda dan mengubahnya menjadi emas kebijaksanaan, kekuatan dan kebebasan. Sains moden kini mengesahkan apa yang telah diajarkan oleh tradisi kerohanian selama beribu-ribu tahun. Kesedaran adalah asas kepada semua realiti. Anda bukan hanya setitik air di lautan. Anda adalah seluruh lautan dalam setitik air. Kuasa yang mencipta dunia wujud di dalam diri anda, menunggu untuk diarahkan oleh niat dan fokus anda. Jadi, peluklah kekacauan anda. Hormati ia sebagai guru anda. Syukuri ia kerana membersihkan jalan untuk keajaiban yang akan datang. Berhenti melawan arus dan mula belajar menari dengan alirannya. Percayalah bahawa anda sedang dibimbing walaupun jalannya tidak jelas. Sekarang saya mahu anda membuat satu komitmen kepada diri anda sendiri. Satu pengisytiharan niat yang kuat. Ini bukan untuk saya, ini untuk anda. Ini adalah untuk memberitahu diri anda dan alam semesta bahawa anda sudah bersedia. Di ruangan komen di bawah taip, saya bersedia untuk keajaiban saya. Rasakan kuasa di sebalik kata-kata itu semasa anda menaipnya. Dengan melakukan ini, anda sedang mengunci niat anda sedang menambat tenaga baru ini, dan anda sedang mengisytiharkan kepada medan kuantum bahawa anda terbuka dan bersedia untuk menerima segala kebaikan yang telah disediakan untuk anda. Perjalanan anda baru sahaja bermula.